Selamat sejahtera, salam amudi dan salam macam mana ni? Bekal melati di tinggal kota saya selasa tumbuh di desa, rukun negara tersembah di dada. Kompas kerama pembina bangsa, kombinasi ini akibat jaga masa guru-guru pembimbing serta rakan-rakan peminatur saya yang saya kagumi sekalian. Begini saya di pentas pertandingan pidato rukun negara ini bukan sekadar untuk bertanding tetapi untuk menunjukkan kompetitifisme menerusi tajuk pidato rukun negara Kompas Pembina Negara Bangsa. Sebelum lidah menutup kata, sebelum hujan membedak pindah, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Negara bangsa merujuk kepada sebuah negara berdaulat yang rakyatnya hidup bersatu padu melangkai sepanjang kau budaya dan agama serta mempunyai jati diri yang satu. Manakala rukun negara pula merupakan 5 prinsip kerama yang gumbak sebagai formula ampuh atau kompas yang memandu kita ke arah matlamat mundi tersebut. Warga dewan yang dipenuhi visi. Ujian saya yang pertama, prinsip awal rukun negara berbina paksi keamunan jati diri. Melalui prinsip kepastian kepatuhan, kita dipadu untuk menjadi insan yang memoral, mempunyai pengangan nilai yang murni dan berhormati penganut agama lain. Tidak ajaran cuci yang mengajar umatnya memusuhan apabila moraliti dan nilai murni ini dipasuh era bersama kesetiaan raja dan negara kita berjaya melahirkan formula tak setia yang tidak berbilang berbagi kepada ketua negara dan tanah air kita. Inilah sejarah kita kestabilan dan kedamaian sosial yang kita nikmati sehingga tahun 2026 ini bukan datang beroleh ia dibina atas asas kesetiaan dan menghormati. Apabila secara remaja hari ini meletakkan negara melebihi kepentingan peribadi, maka sebuah negara bangsa yang kukuh bukan lagi satu ilusi tetapi sebuah realiti yang berpijak di bumi yang tu. Tidak diri yang kasih menuruti ujian saya yang kedua, keluaran undang-undang berjamin keadilan sosial dan bersama. Di sinilah pentingnya prinsip keluaran perlembagaan dan kalau datang undang-undang perlembagaan persekutuan ialah kontrak sosial yang adil melindungi akses setiap kaum sama ada majoriti mampu minoriti. Apabila undang-undang dijunjung tinggi tanpa mengira darjah pangkat atau warna kulit malailah sebuah masyarakat yang berpercaya keadilan negara. Sebagai anak muda, kita harus sedar bahawa mematuhi undang-undang jalan raya, menolak rasuah, menghormati asasi orang lain adalah langkah pertama kita adalah proses pembinaan negara bangsa. Jangan kita biarkan undang-undang dicabar kerana rancangannya undang-undang, maka runtuhlah sebuah perabaan. Hadirin sekalian, ujian saya yang ketiga yang merupakan pelenggang kepada keindahan bangsa kita, kesopanan dan kesilsilan sebagai cerminan karakter bangsa Malaysia. Prinsip kelima rukun negara ini menekankan pembentukan personaliti ya, hanya membudi bahasa dan berakhlak mulia. Dalam era digital abad ke-21 ini, cabaran kita bukan lagi sekadar fizikal tetapi alamnya. Sabab hari kita miliar pahlawan papat ke kucing, menambah fitnah, mencaci dan menyentuh CCTV kau di media sosial. Di mana hilangnya kesopanan kita? Ingatlah pembinaan negara bangsa akan lompat sekiranya kita maju dari segi ekonomi dan teknologi, tetapi bangkrut dari segi nilai kemanusiaan. Melalui prinsip kesopanan kesilsilan, kita didik untuk menunggu dan mengemak toleransi dan dalam perbezaan dan penyanyi bersama manusia. Inilah wajah sebenar bangsa Malaysia, bangsa yang kaya yang dengan budi pekerti dan satu bahasanya. Sidang dirinya saya hormati sekalian, konklusi rukun negara bukan sekadar teks yang dibaca sabar minggu di perhimpunan sekolah. Ia bukan sekadar yang saya dikulik belakang buku Latin kita sepanjang pertandingan peringkat kebangsaan ini. Marilah kita cetak biru masa depan negara Amerika dengan sempurna jiwa. Mari kita terjemah 5 prinsip ini dalam setiap ialah nafas dan tindakan bersama-sama kita membina sebuah negara bangsa yang gagal bersatu padu
dan dihormati di pesantren dunia. Bunga ledak di atas batu. Bahasa sejarah zaman berzama. Rukun negara matlamat yang satu. Malaysia Madani Aman Sentosa. Makan bulan tekan satukan hati bersamalah kita berbina negara bangsa. Sekian saja pidato saya. Salam hormat dan terima kasih.